Assalamualaikum. Hari ni Rekabrik di Sejati Lakeside 2 di Cyberjaya. Ni special sikit. Kita buat extension tapi dia pakai steel structure je. Walaupun dia glass tapi dia tak panas sebab dia ada special feature. Nak tahu special feature tu apa? Nanti kita masuk dalam. Jom. Okay, so sekarang kita ada dekat living room. Puan Fatin ni dia sangat kreatif tau. Dia pilihan-pilihan decoration ni semua by dia. Yang ni adalah bahagian extension. Sebab dia nak extra space kat sini. Kalau tidak, dia sampai sini je lah. Nak extra space, so kita extend sikit. Tapi kelebihan dia, kita tak extend dengan pakai brick wall dan dia tak tertutup. So dia nampak open. Walaupun dia open, dia tak panas. Inson mata kaji sebar ngising. Ha! Rampung ngising sebar tilum. Kita dapat enjoy greenery kat luar tu lah. Kita masuk-masuk tadi, kita nampak macam, betul ke Puan Fatin dengan Tuan Akash ni dah duduk sebab kemas. So sekarang kita nak naik ke atas. So ni adalah second living. Ni tasbih. Bukan tasbih. Alamak. Salah. Kat sini ada sikit feature wall ataupun organized storage punya area lah. So sekarang ni kita nak masuk master bedroom ni. Boleh Puan? Jom mari. Kasar 7. Inilah dia destination dia. Bila kita tepat pemilihan colour, and then susun atur, dia jadi destination untuk berehat, untuk family. Kasar 7, deep tu. Tempat yang Puan Fatin paling suka. So ni ada function ni juga ni. So kat sini kita ada buat dia punya wardrobe. Macam wardrobe tapi just small je sebab Puan Fatin dengan Tuan Akash dia memang minimal je orang ni. Nampak tu ada bulan kan. So kat tangga pun kita still cuba nak bawa konsep tu dia. Earthy modern Japanese. Susah banyak sangat dia punya benda tu. A mix of earth element kan, sebab tu colour palette dia earthy colour. Dia main dengan putih, beige, and then kelabu, coklat, woody, and then experience daripada bawah ke atas tu kita sync lah. Banyak kat tangga tu pun ada experience modern Japanese tu sampailah ke master bedroom tu. Okay.